Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bercerita tentang tajuk ini. Apabila bercakap tentang tanah yang mempunyai tanaman, ramai individu di luar sana merasa ragu-ragu untuk menjual hartanah mereka. Hal ini adalah kerana mereka merasakan hartanah yang dijual atas dasar atau atas kapasiti pertanian adalah kurang menguntungkan berbanding tanah yang berstatus kediaman. Antara kelebihan jika anda menjual tanah beserta tanaman adalah selalunya tanah yang terdapatnya tanaman akan selalunya memberikan hasil yang berlipat kali ganda ke atas tanaman yang ditanam di atas tanah tersebut. Jadi di situ anda boleh menjual tanah anda dengan harga sedikit tinggi berbanding tanah yang selainnya. Selain itu, sekiranya anda menjual tanah bersama tanaman, anda tidak lagi perlu bersusah payah untuk menukar syarat atau kategori tanah tersebut. Di samping itu, sekiranya anda menjual tanah bersama tanaman, khususnya di area atau di kawasan yang berbukit atau mempunyai gunung ganang, anda boleh meningkatkan market value tanah tersebut dan boleh memasarkannya sebagai tempat pelancongan ataupun tempat peranginan untuk dilawati. Jadi, jangan takut untuk menjual tanah anda yang mempunyai tanaman kerana terdapat banyak kelebihan lain sekiranya anda menjual tanah tersebut. Dalam masa yang sama, sekiranya anda mempunyai perancangan untuk membeli tanah yang berserta atau bersama dengan tanaman, anda juga akan mendapat manfaat lain daripada hartanah yang dibeli. Kami harap perkongsian kami kali ini akan membantu anda sedikit berkenaan jual tanah beserta tanaman. Jadi seperti biasa, sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan, jangan lupa untuk DM, PM atau hubungi kami dan kami akan bantu anda. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat di atas video yang kami kongsikan. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih. Bye.